Selamat datang ke Rado TV. Hari ini aku nak bawa anak buah aku keluar daripada aircon dia pejabat terus masuk ke dalam hutan. Destinasi kita Skytrack Adventure Sungai Congkak. Seronok? Seronok belum cuba dah seronok. Belum. Dalam video kali ni korang boleh tengok siapa yang berani, siapa yang penakut, siapa anak mak dan siapa yang beli beras. Nantikan. Selamat datang ke Okey, Assalamualaikum. Pagi ni kita nak bawa tim-tim budak KK pergi team building ke Skytrack Sungai Congkak. Stay tune, jom. Sampai malam konten padu jalan. Cerita panas info mantap semua jadi tumpuan. Tak kira mana kau pergi, phone mesti di tangan. Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi ke mana, Abang? Kita nak pergi manjat. Di mana, Cik Tu? Kata kita nak manjat. Okey, ke sana. Assalamualaikum semua. Hari ni kami pergi Skytrack. Berita Rado TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak bertolak ke Skytrack Sungai Congkak. Misi hari ini adalah untuk menguji keberanian, kecergasan dan memastikan niat Tuan Rado untuk merakam kami. Aksi-aksi yang cemas tidak tercapai. InsyaAllah semua halangan dapat dilaksanakan oleh semua tim. Doakan semua berjalan lancar. Jom kita bertolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh tu, kuning ni. Sekarang kita berada di Skytrack Sungai Congkak. Okay, Don. Ya. Macam mana? Berani main? InsyaAllah berani. Betul berani ni? InsyaAllah. Berani sikit betul lah, sikit Dol kata ceput macam mana? Macam kacang je. Boleh lah, macam kacang. Macam mana bunyi dinosaur? Sekarang kita ada, nanti sekarang kita tengah tunggu Husna dalam 400 meter lagi baru sampai. Kita akan interview seorang-seorang. Kita tengok dia orang ni berani ke tak berani. Let's go. Okay, kita sekarang dengan Abang. Bab, macam mana? Berani sahut cabaran ni? Tak, saya hantar dia orang, saya balik. Tapi nampak hantar je. So aku bayar tiket ni sia-sia lah. InsyaAllah kita akan sahut cabaran. Saya sahut cabaran. Tapi muka macam nampak takut sangat tadi. Tak, tadi Pak. Okay, tak ada apa ni sikit Boleh lah sikit. kacang lah, kacang. Saya dah simpan semua dalam poket. Cakap besar sikit. Cakap besar. Oh, tak boleh. Jangan Okay, Mel, macam mana cabaran Skytrack kali ni? Macam biasa-biasa je. Macam biasa-biasa. Dia kata tempat tu macam tak ada nak tinggi biasa-biasa. Tak ada tinggi sangat ni, Puan. Okey je ni. Ini yang awal-awal. Tunggu yang belakang-belakang nanti. Puan Kita belakang tengok lagi. ada Okey. lagi. Kita tunggu yang belakang-belakang nanti. Mencabar ke tak mencabar. Yes, okey ni. Dia nampak dia macam okey, tapi kita tengok nanti sama ada dia berani tak berani nanti kita Kaki tunjuk dia dalam kat video tanah. ni. Tunjuk tanah je. Belum ke atas lagi lah. Takut. Takkan nak tunjuk muka takut. Okey. Tunggu. Di akhir nanti. Alright, let's go. Tangan. Okey, Fidah, macam mana cabaran Skytrack kali ni? Seronok? Seronok belum cuba dah seronok. Sebab pernah try dulu tapi dah lama. Masa tu cabaran sapi Saila. Skytrack juga dekat Masa tu kat mana? Perak. Dekat Tambun. Dia tinggi macam ni ke? Lebih kurang. Dia main hutan juga? Main hutan juga.
Okey, dia ada pengalaman. Tapi kita tengok, So sebab dah lama, tak tahu lagi macam mana. So Kita kita nantikan lah. tengok mana tahu dia Mana paling tahu takut. Tuan ke? Eh, Tuan tunjuk dulu. ini anak jati perak lah. Alright, Mah. Macam mana? Skytrack kat sini. Berani? Ada beran? InsyaAllah, cuba. Cuba. Tuan boleh takkan saya tak boleh? Oh, takkan nak bagi malu kau pun dah. Kita beli beras tu tak? Betul. Cuba. Rasa-rasanya takut ke tak? Saya takut. Confident cakap tak takut ya. InsyaAllah, cuba. Pernah buat benda ni? Tak pernah. Tak pernah buat Kita tengok macam mana Razma dalam video kali ni. Let's go. So, kita main Skytrack ni kena isi borang dahulu. Dari pagi sampai malam konten padu jalan. Cerita panasin Tu. Dua. So pakai harness dulu Ya. Apa yang kau merepek ni syaitan? Sebelum mulakan aktiviti kita pakai harness dulu. Dari pagi sampai malam konten padu jalan. Cerita panas info mantap semua jadi tumpuan. Perasaan Goyang. Jujur cakap goyang. Jadi benda belum jadi lagi. Kita tengok lah. takkan Saksikan next video. nak malukan budak-budak Eh, kedek. tak. Jualan kedek ni. Benda ni tak post kan? Kampus. Kita akan tag budak-budak kedek. Osak. Okay, next. Tunggu next video. Nah, macam mana kita punya cabaran kali ni? Berani? Takutlah juga. Tapi macam mana? Kena berani lah kan? Tak nak. Tiket dah beli Tiket dah beli. Kalau ikutkan saya nak buat yang kat sini je. Tu. Yang kat sini Kendor sikit. je kita balik. Pasal aku bayar mahal buat apa? Tapi nak masuk sini pun dah mencabar lah. Kita punya orang yang paling berani hari ni. Jadi kita kena jadi pemberani walaupun penakut. Dan sekarang ni kita akan jalani sesi training dulu. Yang saja Mel tengah prepare untuk mulakan sesi training. Dul, jangan tikam orang pula pakai tu. Okay guys, saya nak minta semua duduk dekat B depan B ni. Kena pastikan sorry berdiri. Pastikan nampak kabel. Yang comel-comel saya nak minta ke depan. Untuk pastikan nampak kabel. Saya ke bang? Waalaikumsalam. Selamat datang ke Sungai Congkak. Nama saya Najmi. So saya akan bagi you guys safety briefing. And then saya juga akan bagi you guys safety training before you guys start. You guys need training hard. Si bang Okay. Abang. Masa ni kita orang tengah bergaduh siapa yang nak mula dulu. Tadi yang mana cakap besar tu bila dah nak mula yang pertama semua takut nak mula. Macam mana ni? Balik asal juga. Sekali. Cik Wisel bang. Tolong bang. Negaraku tanah. Apa yang kau merepek ni syaitan? Abang saya ganti dia apa? Saya boleh ganti dia. Abang penat lah bang. Belum. Tuan, botol air mana botol air? Botol air mana? Ada. Abang penat lah bang. Dari pagi sampai Okey, dah masa-masa boleh turun.
Baru empat anak tangga. Ui, laju lah Abang. Okay kan? Alright, Abang selamat sampai. Berjaya tuan. Dari pagi sampai malam konten padu jalan. Cerita panas info mantap semua jadi tumpuan. Tak kira mana kau pergi phone mesti Tengoklah muka masing-masing sekarang. Semua nampak yakin. Cakap kami besar. Kita tak takut tinggi. Kata biasa je aktiviti macam ni. Tapi kita tengok nanti. Dah tergantung atas pokok dan kena meluncur laju dari satu pokok ke pokok yang lain. Kat Skytrack ni memang banyak flying fox dan halangan yang kita kena tempuhi. Jadi hari ni lah kita dapat tengok macam mana dia orang habiskan track ni. Kita tengok siapa yang berani, siapa yang paling banyak bagi alasan, dan siapa yang paling banyak gelak, dan yang paling penting siapa yang beli beras. Jadi korang jangan lupa like, subscribe dan follow perjalanan kami. Jom kita teruskan misi terbang tanpa sayap di Skytrack Sungai Congkak. dari pagi sampai malam konten padu jalan. Cerita panas info mantap semua jadi tumpuan. Tak kira mana kau pergi phone mesti di tangan. Buka radio TV bro terus hilang bosan. Okey, saya nak pergi ke sana. Good luck. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah orang kampung. Kau pergi phone mesti di tangan. Buka radio TV bro terus hilang bosan. Okey Bam. Okey go tuan. Tali. Pegang tali nanti dia jatuh balik. Okey. Terbaiklah Cik Dul. Senyum sikit, senyum. Buat apa tu? Nampak senang kan? Nampak senang tadi kan? Steady lah Cik Dol. Chicken kiri. Steady lah. Cik Dol steady tuan. Steady pun. Terus. Oi, berpusing. Ha, langgar. Ha. Sehari selepas pada kejadian ni, saya telah dihubungi oleh pihak Skytrack. Mereka meminta ganti rugi dan telah menyatakan bahawa sebatang pokok mereka telah didapati retak. Tak apa tuan, kita tunggu. Tak apa. It's okay. Kita tengok kita punya spot kerja macam mana. Sudah. Kamu terus. Steady lah tuan. Langkah pun tak apa, dah menarik lah. Senyum sikit ke? Senyum sikit. Pada tuan. Steady lah. Oh, kampung. Steady lah tuan.
tuan tak boleh lepas. Takkan tuan tak boleh lepas. Halangan macam ni. Takkan tak boleh lepas satu step lagi. Satu lagi. Oh. Cepatnya. Takkan tak boleh lepas. Baru step pertama nak pergi. Tak, muka jangan takut sangat. Muka kontrol muka. Benar sekali itulah. Naik dengan abang benda ni juga. 3 hari lah nak tunggu dia melintas. Jangan main buai, orang suruh lintas. Last pipe. Oh, muka dah tak ada senyum lah. Ni yang sembang paling berpengalaman tadi. Dah 3 jam kita kat sini tak bergerak. Syafiq sela lah, apa sela lah. Rendah ya. Cik pandai kata orang. Adik, cik whistle ni. Cepatlah. 3 days later. Dia tak ada mana boleh 2 orang, seorang-seorang je. Ada nak naik berdua. Mana boleh dia seorang-seorang je. Duduk bawah. Okey, pijak lu. Ha. Pijak lu. Okey. Stay lu. Pelan. Lihat. Kaki lu. Sabar. Okey, tahan. Dah. Pelan. Bagi dia orang potong. Kat sana boleh? Kita attend dia. Tak, teh. Sedikit sikit ni. Saya ni menakutkan. Video okey tu. Tak, teh. Usna tak, teh. 3 weeks later. Buai laju. Okey, dah naik satu. Capai tali. Pokok senang. Satu. Capai tali. Dalam pasu. Satu. Capai tali. Capai ya. Satu mau pijak. Tak, teh. Okey. Tarik. Yeah.
Takkanlah kami nak buat jahat dekat orang lain. Last kali pegang tali tu akak. Sambil transport pula berani lah. Saya nak transport tapi takut. Tak berani sebab dia laju sangat. Yes. Kalau korang nak tahu, dekat Skytrack ni Razma lah budak yang paling korang hajar sekali. Alhamdulillah, lepas pada aktiviti Skytrack ni, dia balik tu dia makan guna straw. Laju tuan. Speed. Yeah. Sopan santun. Main sopan tuan nak buat tuan. Tengok ah. Relax dia jalan. Depan lagi. Tak rasa tuan, depan lagi satu. Rasa boy tu. Aku tak goyang. Yang ni pula sebenarnya bukanlah aku nak usik sangat abang ni, tapi terpengaruh pula dengan Razma. Ni semua punca daripada Razma lah ni, bukan daripada aku ni. Kan nak jatuh. Dia tergelincir. Bukan jatuh, dia tergelincir. Ui. Korang tengok, bukan main korang hajarnya Razma ni. Berani dia kacau pegawai dia sendiri. Masa usik orang, bukan main bertanduk lagi muka dia. Ada je idea dia. Jangan sampai aku baca berita mah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tapi nasib baiklah ilmu matematik aku kredit. Dan aku juga yang beli beras. Jadi apalah sangat setakat goyangan kopi dandut Razma ni. Alah kacang je. Sikit bang. Dia panggil abang dia macam. Tak baik tau. Thank you tau. Selepas ni kita ada tarangan ladder melintang. Dah macam apa tu? Seram. Ini kalau dengar dalam hutan seram. Dari pagi sampai malam Sampai cinta bersamamu. Saya ingat lirik. Selepas pada nyanyian ni, aku difahamkan oleh pihak Skytrack berlaku hujan ribut. Yang penuh Kita beli. yang penuh struggle ya. Beras kita beli. Kira mana kau pergi, phone mesti di tangan. Buka radio, TV bro, terus hilang bosan. Kawan masih struggle. Kawan tu. Tolong dong. Ini mungkin flying fox terakhir kami di Skytrack Sungai Congkak. Tapi persahabatan kami akan kekal sampai bila-bila, insya-Allah. Okey. Lepas asyik-asyik ekstrim. Oh, setelah 25 halangan. Penat weh. Penat. Rasa macam tak mau datang dah. Tak. Confirm Tak sanggup. Alhamdulillah. Okey, macam mana? Sonok. Pasti boleh datang lagi. Datang lagi. Okey, baik. Tak terkata.
Oh, bisu terus. Buat bunyi dinosaur tu. Selepas 142 halangan. Apa mendapat? Kaki masih jejak tanah, bang. Alhamdulillah. Okey. Awak yang lambat ni? Saya paling cepat. Okay. Dari Melaka? Bukan? Ni ke dari Melaka, bukan eh? Cepat. Oh, bukan. Okey. Aku mungkin bukan ketua yang sempurna. Namun, aku sentiasa berusaha untuk menitipkan secebis kegembiraan dalam kumpulan kecil ini. Setiap pengembaraan pasti ada penghujungnya. Hari ini, kami tinggalkan Skytrack dengan 1001 kenangan dan pengalaman yang mungkin takkan dilupakan. Penat, memang penat. Tapi, memori yang tercipta jauh lebih berharga. Sampai sini saja vlog kali ini. Semoga kita bertemu lagi di lain pengembaraan. Assalamualaikum.